Alright guys, welcome back to the channel. Jadi hari tu kita baru je lepas buat video. Hari ni kita nak buat video lagi sebab market pun tengah meletup juga lah ni. Actually permulaan lah, insyaAllah nak meletup. Jadi guys, topik hari ni kita akan buat rahsia untung saham. So apa yang kita akan cerita adalah apa sebenarnya masalah. Okay, masalah ramai trader nak untung saham. So kita nak cerita in terms of entry, ada dua problem. Okay, so kita akan tekankan dua poin ni untuk kita nak achieve untung dalam saham. So, before kita start, jom kita review market sikit. Jadi guys, semalam hari Jumaat, saya rekod video ni hari Sabtu lah. Mungkin saya akan post esok hari Ahad. Okay, so Jumaat punya volume kita boleh tengok 3.1 bilion. Okay, so agak aktif berbanding hari-hari yang sebelum ni, which is sangat-sangat slow. Ada yang sampai 1.5 bilion kalau you guys ingat saya inform video yang lepas. So, almost double lah daripada yang saya inform tu. Okay, so that's a good, orang panggil green flag jugalah in terms of market condition, in terms of volatility market. Kita boleh cakap market dah semakin aktif. Okay, so tu number one. Number two, kita nampak banyak counter dah start naik. Kita boleh tengok dekat sini. Hari Jumaat hari Jumaat selalunya megah lah kan. Tapi kita boleh nampak hari Jumaat lepas 651 counter naik dan US punya market pun actually not bad. Okay, hari Jumaat closing. So in terms of index, obviously kita dah masuk balik paras 1500, which is a good petanda yang baik sangat. Itu dua. Nombor tiga, kita nampak banyak counter yang dah jatuh banyak hari tu. Contoh, okay, Nation Gate. Okay, dah start naik. Alright, Nation Gate low hari tu, lowest hari tu RM1 lebih kurang. Okay, dah start naik RM1.30. Apa lagi, Sendai, okay, kita nampak dah start naik. Cloudpoint dah start naik. Okay, banyak counter-counter tech kita nampak dah start naik. Genetech dah start naik. Okay, TTVH ni tak payah cerita lah, dah banyak naik kan. So banyak kita nampak, dah slowly naik. So adakah ini petanda kita nak enter bull market balik? Right? So mungkin some people akan cakap this is mungkin technical rebound apa semua. Kita tak tahu di future, right? Ada orang cakap market dah belum ready lagi. Ada yang cakap market dah start nak naik. So kita tak tahu benda tu. Kita nak cerita dalam video ni dua benda, alright, bila market tengah best, dua reason kenapa you guys susah nak untung dalam saham. So jom kita rungkaikan rahsia untung dalam saham. Untuk problem yang pertama yang menyebabkan you guys susah nak untung dalam saham adalah you beli tu terlalu lambat. Okay, so apa maksud beli terlalu lambat? Kita ambil lah satu setup breakout. Okay, banyak counter breakout sekarang ni. Banyak counter buat permulaan uptrend. So kita ambil, let's say, breakout after consolidation setup. So contoh, okay, tap, 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 tap. Okay, let's say dekat sini. Okay, so saham tu pun dah breakout sini. Okay, yes, bagus. Okay, contohlah kita ambil saham. Nanti kita tunjuklah contoh ni kita explain dulu. So memang betul saham ni dah breakout. Okay, kita ambil lah harga let's say 30 sen. Okay, but the problem is apa? The problem is you beli tu terlampau lambat. Harga dah naik 36 sen. Barulah you tanya remiser you. Contoh remiser you dah share dah time 29 sen, 28 sen. Gang, standby. Kemungkinan counter ni akan breakout. So siapa yang nak trade mungkin boleh kaji. Contoh, kan? Dah pergi 36 sen baru you sedar. Baru you perasan. Ini ramai problem lah. Ramai orang buat. Dia baru perasan. Dia 2 hari lepas dia tak tengok market. Dia baru tengok market. Dia baru tengok group. Buka counter tu dah harga 36 sen. So apa dia buat? Dia pun beli 36 sen tu. So apa problem besar dekat sini? Yes, counter tu bagus. Yes, counter tu mungkin boleh pergi previous resistance dekat 45 sen contoh. Yes, okay. 30 ke 45 sen adalah 50%. Kan? So you fikir, aku beli 36 ni, aku nak jual 45 ni. So memang ini yang ramai orang selalu fikir. Okay? Dia fikir aku beli, aku nak jual kat 45. Dia fikir macam tu. Tapi dia tak fikir downside dengan upside dekat sini adakah berbaloi. Meaning, kalau you beli 36 ni, you rasa dia boleh naik terus ke 45 ataupun mungkin dia akan sangkut dekat 38. Contoh, jatuh dulu 32 contoh, barulah sambung naik. Nampak tak? So this is the problem. Benda ni kalau you betul-betul nak untung dalam saham, you kena betulkan. Okay, in terms of apa? In terms of sharp entry. Meaning kalau breakout 30 sen, you kena cari 30 sen. Okay, jangan dah 34 sen, 35 sen, 36 sen baru you beli. Okay, kita ambil contoh terus. Okay, saya pilih saham Richtech untuk kita ambil contoh sebab ini antara counter yang hot lah
Okay, yang ramai tengah tengok, yang memang sangat hot lah bagi saya. Okay, so kalau you guys tengok dekat sini, dia dah breakout dekat sini lah. Yang clear first breakout adalah 18 sen setengah. So siapa yang beli 18 sen setengah, 19 sen, 19 sen setengah, in fact sangat-sangat make sense. Apa problem dia? Okay, you rasa ramai orang beli ke dekat 18, 19? No, I don't think so. Mungkin yes, ada beberapa orang dalam 10 orang mungkin seorang dua lah beli harga tu. Tapi ramai orang beli harga berapa? Mungkin ramai orang masuk harga 26 sen contoh 25 sen, right? Harga yang sangat-sangat tinggi. Ya, saya tahulah. Okay. Nah, saya nampak pun saya perasan ramai orang start tengok di start ni harga dah sangat-sangat tinggi. Dah 20 sen lebih lah. Tak ada rasanya orang sebut di start ni bawah 20 sen yang saya perasan. Mungkin adalah, saya tak tahu orang lain. Kan? But most people perasan restart ni atas 20 sen dah. So mungkin 22, 24, 25, 26. Kan? Jadi let's say lah, contoh kita ambil, you beli 26. Kita ambil lah contoh, you beli 27. Jadi memang you tengok, alah tak apa beli 27 ni, dia boleh naik balik 75 sen, 77 sen high dia sebelum ni. You fikir macam tu, ui ni tinggi ni return ni. Okay, kalau beli 27 ni dia naik sampai 76 ni dah 180%. Ni orang fikir berbaloi ni, beli je lah. Ni yang ramai orang selalu buat. Okay, dia fikir upside sahaja. Tapi you tak fikir pula ni, dia dah naik, you tahu tak, daripada harga 15 sen dia dah naik 27 sen, hampir 100% dia dah naik dalam masa berapa hari je. You rasa dia nak rehat tak? Okay. Sebab tu saham boleh naik daripada satu point ke point yang lain, tapi dia akan rehat. So problem besar bila you kejar harga, contohnya you dah terbeli 27, okay, bila you terbeli harga yang salah ni, bila dia jatuh, contoh, okay, let's say you terbeli 27 kat Ristart ni, and then dia jatuh, kita buka time frame yang lebih kecil. Okay, so bila you terbeli 27, kan, bila dia jatuh, let's say lah you beli 27, dia terjatuh, dia jatuh, dia rehat jap, you dah rugi 11%. Okay, bila you tengok, you tak masuk, you tak entry reach that, you tengok memang tak ada apalah 27 jatuh 24, nanti dia boleh naik balik 70 sen contoh. Memang you tak fikir, you tak rasa apa-apa, tapi cuba you, if you beli tadi, let's say you dah beli 27 sen, you masuk 27 ribu ringgit contoh. So you dah lost 2,700 lah sekarang, lebih lagi. You dah lost lebih kurang 3,000. Mungkin you dah cut loss dah. Mungkin you dah cut loss. Okay, nampak tak problem besar dia? So maximum risk yang saya personally pun suggest dekat klien selalunya 5 to 10%. So bila you dah terbeli 27, contoh you kejar harga, which is, ramai je yang selalu buat entry macam ni. Harga tengah hot, volume tengah banyak masuk, baru beli. So bila jatuh retracement 11%, 12%, mungkin dah cut loss, and then they start naik balik. Nanti you beli balik, jatuh, you cut loss balik. So do you see the problem here? Okay, so the conclusion is, apabila berlakunya breakout yang you tertinggal, contoh, let's say, okay, this is bukan every time lah jadi. So bila you tertinggal satu breakout, apa yang you kena buat adalah terus mark harga breakout tu. So contoh harga breakout tu, let's say 25 sen. Kan, harga breakout 25 sen, contoh you terlepas. Apa yang you boleh buat adalah you tunggu je dia jatuh. Ada harapan untuk counter tu jatuh. So kalau macam contoh di stack ni, you rasa dia dah naik sampai 27, nak ke 18 tu rasa macam is impossible ni, you boleh cari counter-counter lain yang masih possible untuk you nak dapat harga yang cantik. Okay, bursa ni ada banyak counter. Dia bukan macam FCPO yang tu je you nak trade. Okay, dia ada banyak choices, option. Okay, so mungkin Islam tak dapat, mungkin boleh tengok counter lain. Banyak guys. Saya tak boleh sebut lah, tapi memang banyak counter yang baru nak ni. Kan? So janganlah counter tu yang meletup, counter tu juga you nak kejar. So kalau you rasa counter tu you boleh dapat dekat harga RDS dia, yes, make sense. Okay, tapi kalau you sudah jauh sangat, then better cari counter yang possible. So bila you terlepas je harga breakout, contoh 25 sen, dia dah naik 29, dia dah naik 30, you terus mark harga breakout tu, you terus buat alert area-area tu. So contohlah 26 sen, you buat je alert crossing down. Jadi bila dia jatuh balik ke harga tu, okay, you akan dapat notification tag. So you dah boleh standby untuk nak ready lah, if you nak beli area tu. Okay, so jangan kejar, tunggu je area tu. Mungkin you tak dapat 25, mungkin you rasa susah nak dapat 25, mungkin you boleh 255, 260, tak ada masalah. Janji jangan beli 30 sen ke 33 sen. Okay. Problem yang kedua yang saya nampak ramai trader selalu buat adalah jual terlampau awal. Tadi kita cerita beli terlampau lambat, now kita cerita jual terlampau awal. Okay, apa maksud jual terlampau awal ni? Okay, you punya entry tu dah cantik. Okay, kalau entry tak cantik tu, itu cerita lain lah. Tadi kita dah cerita. But now let's say lah. Okay, let's say lah you dah entry cantik. Contoh, okay, let's say kita ambil satu counter downtrend, dah buat sideways, okay, dia breakout.
pom breakout. So you dah beli ngam dah ni. Kita ambil satu harga, let's say 30 sen. Contoh, okay, 30 sen 300. Okay, resistance kat sini, let's say 0.40. Okay, ni 0.3 tadi. Okay, so kita nampak gap dekat sini lebih kurang 30% dia punya potential reward ataupun gap dia. Okay, so you pun beli cantik dah ni, 305 contohlah you beli, breakout, fresh breakout you beli. You screen counter ni padu lah. Kan? You dah gaji apa semua, reward dah besar, setup cantik, you pun beli. Apa berlaku? Counter tu naik 315, you dah seronok dah ni. Let's say lah you masuk tu, let's say lah 20,000 unit contoh. Nak senang kira 10,000 unit lah. So you pun masuk 10,000 unit contoh, you masuk 10k unit, which is RM 3k lah kalau you masuk kat harga 30 sen. So saham dah naik 315, let's say you dah untung 150. Betul? Kalau you masuk 100 lot kan, 10,000 unit, 150. Okay. Apa you buat? You tak biasa untung. Hari tu market merah aja manjang, you tak pernah rasa untung. You nampak je untung, baru beli ni 30% punya breakout. 315 you jual. Oh. Reason apa? Tak apa tuan, janji untung. This is big problem. Tak apa lagi sebenarnya you rugi daripada you untung kecil macam ni. This is big problem. You fikir you untung je, tapi you tak fikir sebenarnya you lepaskan peluang untuk you nak untung besar ni. This is problem ramai orang buat. Okay, saya tahulah. Saya tahu geng-geng yang ada, yang member-member baru yang masuk super trader pun um, okay, diorang cakap lah thank you tuan apa semua bla 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 bla, tapi jual terlampau awal. Kita cakap kena apa hal dia ni kan. Mungkin dah dapat entry cantik, contoh macam saya 30 sen, 315 jual, 310 jual. Lala counter naik petang tu juga naik 35 sen. So bila market aktif, okay, dah start ada momentum, right? You nampak dah banyak 2-3 counter lain yang naik 50%, okay? GWD tu dah naik berapa persen, kalau you guys tengok TTVH dah naik berapa persen, Richtek dah naik berapa persen. You nampak dah ni banyak counter-counter lain ni yang dah naik dah. You cari kawan-kawan dia yang baru nak naik, you dah beli cantik, you pergi jual terlampau awal. Aduh, ya, ini problem besar. So, tanya, cuba you fikir logik, macam mana you nak rasa untung 20%, 30% kalau you baru untung 1 bit, 2 bit, you jual. Okay? Jadi, solution kepada masalah ini adalah trailing stop. Okay? Problem ni kenapa ramai orang nak jual cepat? Sebab dia takut dihilang profit tu, betul? Dia dah untung 1,5 tadi, dihilang profit tu 1,5. Sebab tu you kena ada satu method, satu kaedah untuk nak bagi you boleh layan profit tu. So solution kepada jual terlampau awal ni adalah trail stop. Trail stop ni apa? Kita naikkan stop kita. So contoh kita beli 30 sen, mungkin stop kita kat 280. Tapi harga dah naik 35 sen, stop kita kat 32. Harga dah naik 37 sen, mungkin stop kita dekat 34. Harga dah naik 39, stop kita dekat 36 contoh. Okay, kita naikkan stop kita. Dalam masa yang sama, kita tengah protect profit kita, dalam masa yang sama kita juga maximiskan profit kita. Nampak? Maximiskan profit, dalam masa yang sama kita jaga juga profit kita. Bukan maximum profit, lepas tu profit hilang. Alright? So, kalau video ni guys dapat 50 like, ni saya janji ni, kalau video ni dapat 50 like, kita akan buat next video trailing stop. So make sure you guys like video ni. Okay, yang belum subs, kasih subs. Kita akan share banyak lagi tentang Bursa Saham Malaysia. Okay, so make sure you guys sharekan video-video kita. So guys, I'll see you guys in the next video. Make sure dapat 50 like. Kita buat video trailing stop. Bye.